inilah dia onboard review. Kita test dulu macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Let's go. So ni masih lagi buka visor. Kalau kau rasa macam mana? Macam mana bunyi dia kalau ni aku buka visor? Ini aku tutup visor. Wah. Hai, signal kiri dah. So bestnya mic ni, dia ada feature mana korang boleh record 32 bit float. So banyak sikit kalau nak setting mic. Kalau nak kuatkan ke nak slowkan boleh lagi. Satu lagi yang aku suka, dia punya feature di mana korang boleh buat auto gain, clipping. Auto clipping tu dia buang lah kalau set auto. Dan satu lagi dia ada auto gain yang mana nak suara kau sedap, dynamic apa semua. Cuma mic ni kurangnya kalau connect bluetooth dengan kamera, kau boleh connect satu je. So kalau kau nak dapatkan kris suara bunyi exhaust tu lagi sedap, kena connect dengan dia punya receiver. So boleh record dengan dua mic lah. So ni aku just guna satu mic, letak kat dalam helmet. Let's go. Masuk lubang. Alah, fog slow dah. Alah, fog lembut dah. Aduh. Ni rekod dah ke? Okay, rekod. Baik rekod. Kau kena start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi safarna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, kembali kita pada rancangan. So untuk position mic ni not bad lah. Still lagi tak ganggu lah mulut. Walaupun nampak besar dia punya mic tu, tapi still okey, tak rasa kacau lah mulut. Still boleh bercakap lagi. Luar lah. Yes. So best lagi satu kelebihan Bluetooth mic ni, mana korang boleh cabut je macam ni, still kau boleh bercakap lagi. Kau dengar lagi suara aku. Kalau wire mic kau tak dapat dengar tau. Biasa. Dan kalau kau ada satu lagi mount macam ni, boleh letak macam ni. So sekarang kau dah ada POV, aku bawa motor guys. Macam mana? So senang bila ada Bluetooth mic. Cuma satu je kurang dia, bila kau on kamera dia tak auto terus connect dengan mic. Dalam 30 second baru boleh connect. Kalau wire mic terus connect dengan mic, kalau sebab dia wire kan. Itu je lah kurang dia. Tapi tak tahu lagi audio dia macam mana. Kalau korang tengok macam mana rasa dia bunyi agak-agak. Ini aku buka visor. Tutup visor nanti.
Panas siap. Nak promote sikit. Ada double visor. Oh yo, ada double visor. Helmet Gladion guys. Tak feel like sini lama sikit. Sorry lah. Dia kena tunggu kereta dari sana, bawa kita. Tak rasa pun macam ada mic kat situ. So macam not bad lah aku punya mount ni. Sebab baik. Cuma kena cari magnet kuat sikit. Sayang magnet Insta360 tu nak velcro. Sebab dia gam kan. Boleh je kita try. Sebab lagi kukuh kan. Membebel. Panas show. Traffic light merah lagi. Muat ke? Adjust lah muat. Dekat belakang lori teduh sikit. Hoi. Alah, salah lane. Oi, lawa motor ni. Sewa. Macam kenal Rimau 60 ni. So, itu saja video kali ni. Kalau korang nak aku test apa lagi dengan mic ni, ataupun tunjuk apa lagi dengan mic ni, sila komen kat bawah. Bye. Assalamualaikum.